Assalamualaikum, mana Cha pagi ni. Assalamualaikum semua dan selamat kembali dekat channel saya Ida. Okay, alhamdulillah tunggu lagi kita dekat channel aku ni. Alright gang, macam mana tengok tajuk aku ni, yang mana aku nak review sebiji kereta Fast and Furious. Tapi aku beli kereta ni sebab bukan Fast and Furious, sebab satu anime ataupun satu movie yang kuasa ramai peminat kereta kenal lah kereta ni. Dia punya movie tu Initial D. Initial D mesti ramai kenal lah. Toyota E86 Sprinter Truno ni. Okay, so yang aku review dekat hampa kereta daripada Fast and Furious ni lah. Jom. Okay gang, so ni kereta yang kosong ramai geng-geng Hot Wheels minat lah. Sebab apa kan, kalau nak dapat kereta ni sangatlah payah. Memang payah betul E86 ni. Kalau masuk kat Shopee habis, Okay, so yang ni kereta daripada Fast Furious. Yang ni premium tau, Hot Wheels premium. So kad dia lebar lah, yang tebal kad dia. Okay, jom aku review dekat hampa. First kali aku tunjuk dia punya blister. Blister dia memang dia ikut kereta. Lepas tu dia punya kad dia 1/5. Dia ada 5 biji kereta untuk variant ni. Toyota E86 Sprinter Truno. Kad dia cantik, soft corner cantik, tayar getah, metal-metal dia riders. Atas pun cantik, J-hook tak ada. Okay, so dia punya gambar pun lawa. Dalam Fast Furious memang ada kereta ni. Okay, so belakang dia, okay, dia ada item kepala kan. Item kepala dia aku rasa memang E86 ni dan payah dapat. So dia ada banyak kereta. Satu, yang ni NSX tak aku ni. Lepas tu ada lagi, yang ni Hako Skyline. Yang ni ni Skyline kat ni. So ada 5 biji lah, tapi yang ramai cari yang ni lah, collectors.com. Banyak. Alright, dia ada 5 biji, aku dapat yang ni lah. Aku tak mau collect pun yang lain ni, aku cuma nak collect satu ni je. Tengok dia punya detail lampu depan. Lampu depan ada detail bumper, signal, fog light complete. Semua plate ada. Rim dia pakai macam rim bandana. Detail belakang cantik nampak. Lampu belakang semua complete. Tu ada tulisan Toyota. Aku memang tak kereken lah yang ni sebab dah dapat pun susah kan. Ada setengah yang aku kereken, aku akan tunjuk video lah. Base bawah besi, tapi base bawah punya detail tak banyak sangat lah, macam tu je lah. Tapi still cantik lah nampak. Ada piping, ada detail Excel lawa. Okay, so siapa nak beli Toyota E86 Fast Furious ni kan, Sprinter Truno, aku letak link Shopee dekat pin komen dengan description video. Aku boleh beli kat situ lah. Lagi satu kereta ni dia banyak variant, aku boleh pilih lah, aku nak yang mana. Macam aku confirm yang ni. Okay, so kalau ada benda nak tanya apa boleh komen kat bawah. So link aku dah standby kat bawah ni, boleh dapat kat situ. Okay, alright, jumpa lagi dekat next video aku yang akan datang. Jangan lupa subscribe, komen, like dan share. Okay, bye. Assalamualaikum, mana Cha pagi ni.